Jaslinda Saludin ditemui selamat oleh penduduk kampung orang asli di Kampung Lubuk Gaharu, Tapah, selepas dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sejak 23 Mei lalu. Mangsa yang tersasar dari laluan pendakian ditemui pada 6 Jun sekitar jam 3 petang dalam keadaan sedar walaupun mengalami kecederaan pada buku lali kiri akibat terjatuh beberapa kali dan kini sedang menerima rawatan di Hospital Tapah. Jaslinda berkongsi bahawa beliau tersasar dan mengalami situasi di mana beliau berputar-putar di kawasan yang sama. Beliau juga terpaksa mengharungi detik sukar, seperti terjatuh berkali-kali dan bergelut pada waktu malam untuk kelangsungan hidup sepanjang 2 minggu di dalam hutan. Nampak Akak Linda kan, Akak Linda. Lepas tu dia jalan macam mana, dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa dekat rumah Tok Batin kan. Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah. Dekat dekat jambatan saya nampak dia. Macam mana keadaan dia waktu tu? Keadaan dia macam mana? Lemah ke? Dia lemah. Dia jatuh pingsan ke? Tak, dia tak pingsan punya. Macam mana abang kenal dia? Kenal dia. Saya kenal. Oh, memang tahu ada orang hilang. Dia panggil tak bang? Tak ada, dia tak nampak saya. Lepas tu saya panggil dia. Lepas tu? Saya panggil dia. Lepas tu saya rekam, tunggu dulu. Lepas tu dia tengok macam dia tak dengar. Lepas tu abang terus pergi dekat dia? Terus saya pergi dekat dia. Bawa dia pergi rumah Tok Batin? Lepas tu saya bawa dekat rumah Tok Batin. Dia cakap apa dekat abang waktu tu? Dia tak cakap lah, terus dia nangis. Nangis je? Sampai rumah Tok Batin dia cakap mengadu apa? Lapar ke apa ke, ada tak? Dia lapar. Dia cakap lapar? Lagi dia cakap apa? Dia kata minta tolong ke? Ya. Macam mana dia cakap bang? Dia cakap tolong saya. Macam tu dia cakap. Lepas tu saya bagi tahu orang kampung. Itulah kisahnya. Pukul 5 bukan pukul 3? 5-10 minit. Pendaki wanita Jaslinda Saludin 49 tahun yang hilang ketika mendaki di kawasan Gunung Batu Putih di Ipoh, Perak sejak 15 hari lalu ditemui selamat petang ini. Penyelaras sukarelawan orang asli Chew Ho Beng memberitahu media mangsa ditemui penduduk kampung di kawasan perkampungan orang asli Lubuk Gaharu. Bagaimanapun butiran lanjut belum diperoleh. Berdasarkan foto dikongsi, Jaslinda kelihatan sihat sambil menikmati mi segara di sebuah pondok milik penduduk orang asli. Lepas tu pusing-pusing tempat sama. Saya cakap ini tempat sama. Kakak tukar pula ke kanan. Okey, itu yang jumpa bukit apa tu? Bukit Gadu 2. Batu Dara. Tapi sebelum tu akak dah lalu, akak pergi gunung. Gunung aku ni lebih lah macam nak mati ni sebab dia punya tanah tu rambut lembik. Turun dengan rambut yang lembik. Banyak lumpur kan. Air tu saya minum Yang akak terjumpa gerbang tu macam gua ke apa? dia macam meter. Dia macam kita masuk kan. Kita masuk macam masuk lah. Dia suruh masuk. Ada yang masuk. Memang makanan dia tak ada makanan. Ya. Dia 2 minggu tak makan. Minum kalau jumpa air minum. Saya minum air je lah. Air hitam, air coklat, air apa ni? Apa tu? Periuk kera, air apa semua. Jadi rasa menikmati je lah. Meskipun kelihatan lemah dan keletihan, Jaslinda sempat berbual mesra dengan komuniti orang asli di Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh. Dia turut berkongsi serba sedikit pengalamannya sepanjang berada di dalam hutan sementara menunggu ketibaan pasukan penyelamat. Saya bagi pihak keluarga Jaslinda binti Saludin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kerjasama pada badan-badan yang terbabit dalam operasi inilah. Dan alhamdulillah dengan waktu-waktu yang sukar bagi kami,
berjaya kita semua mengharungi, termasuklah anak-anak dan kakak ipar saya lah. Dan juga bagi pihak polis, pihak bomba dan juga JPAM dan mana-mana NGO yang terlibat, termasuk orang asli, kami mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih.